Parti Warisan mengesahkan akan bertanding secara solo pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sabah. Presidennya, Datuk Seri Muhammad Syafi Apel berkata, sehingga kini tiada sebarang bentuk kerjasama yang dibuat dengan mana-mana parti dan Warisan selesa bergerak sendiri. Menurutnya, Warisan adalah parti berbilang kaum untuk semua dan sejarah pernah membuktikan parti politik seperti Berjaya dan Parti Bersatu Sabah PBS pernah memerintah Sabah tanpa sebarang gabungan. Kita nyatakan tidak pernah kita ada perbincangan keputusan bergabung dengan mana-mana parti. Ya, setakat ini warisan ya, kita akan bertanding secara solo ya, dan kita tawarkan keupayaan kita. Mungkin kita tidak banyak duit ya, tapi kita pemimpin-pemimpin orang Sabah di sini ya, tidak kira bangsanya, sama ada KDM-nya, Brunei-nya, Kedayannya, Bajaunya, semuanya di sini kita menyatakan bahawa keupayaan kita untuk meletakkan Sabah dan rakyat Sabah di landasan yang sepatutnya.